Aku percaya kalau korang tengok cerita ni, confirm korang gelak punya. Filem Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung. So filem ni sequel daripada filem Kang Mak yang pernah keluar dulu. Filem tu memang akan buatkan korang gelak lah. Filem ni lagi gelak, Mat. Aku terkekeh tengok cerita ni. So filem ni dia mengisahkan tentang Soleh Vincenzio lah, nama dia macam tu lah. Baru pulang daripada perang kan. So sebelum ni dah drop kawan dia seorang. Lepas tu dia menuju ke kampung Solah pula. Nak drop Solah kat kampung dia. Solah ni dia mengimpikan kepulangan dia dalam keadaan yang penuh drama lah, dramatik. Orang kampung akan sambut dia, buat pesta macam-macam lah. Pagi macam-macam, ada tarian dan sebagainya lah. Tapi bila Solah ni balik ke kampung, pulang ke kampung, sampai kat kampung dia, keadaan kampung tu nampak gelap, menakutkan. Dan orang kampung ada ramai tunggu dia, tapi buat ritual macam nak halau hantu pula. Kau bayangkan. Yang menarik tentang cerita ni, ada satu karakter lagi, hantu yang digelar sebagai Nenek Gayung. Nenek Gayung ni dia ada kat kampung tu. Setiap kali jumpa, dia akan tanya, nak saya mandikan awak tak? Kalau kau tak tahu siapa Nenek Gayung ni, Nenek Gayung ni pemandi jenazah, hantu yang pernah memandikan jenazah dulu lah masa dia hidup. So filem Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung. Tajuk dia panjang sikit, aku nak ingat tu. Tapi filem ni menarik, Mat. Memang melucukan. Penuh dengan part-part lucu. Daripada awal diorang muncul, geng si Solah dan the gang ni, termasuk juga dengan Indra Jegel ni, korang akan terbahak-bahak lah tengok perangai diorang. Ada banyak scene Indra Jegel yang aku rasa sangat melucukan. Watak kawan-kawan dia pun sama. Lepas tu hantu dia sebenarnya tak adalah melucukan. Sebenarnya masa mula-mula dia keluar tu nampak macam seram juga. Sebab tiba-tiba muncul, kau bayangkan muka ketat dia. Lepas tu dia tanya, nak saya mandikan awak tak? Dia tanya berulang-ulang. Seram juga lah. Lepas tu dalam hutan pula tu, nampak perempuan tua punya tu. Dan aku rasa kali ni lebih melucukan. Dan aku suka plot untuk cerita ni. Plot dia orang kata macam mana, menarik tau. Sebab daripada awal dia drag cerita macam mana Solah ni balik ke kampung. Lepas tu ada benda lain yang terjadi sebenarnya dalam kampung tu yang melibatkan keluarga Solah ni. Dan juga teman wanita adalah buah hati dia. Buah hati dia pun bukan calang-calang, Mat. Buah hati dia Davina Karamoy. Lakonan aku rasa pelakon-pelakon memang bawa watak yang bersahaja. Sebab kalau kau tengok Indra Jegel dan kawan-kawan tadi memang pelawak lah. Dan lawak diorang dalam filem ni pun kebanyakannya menjadi. Walaupun ada few yang macam over sikit, tapi overall aku puas hati lah tengok cerita ni. Memang banyak part gelak dan aku suka dia punya set. Ada few sequence yang aku suka juga. Masa part hujung-hujung tu ada lawan-lawan sikit, nampak kemas tau. Ada CGI dia tak adalah perfect, tapi nampak clean, nampak kemas. Dengan ada satu scene si Fazla aku Davina Karamoy dengan Solah ni kot terpelanting. Nampak cantik lah. Nampak setup dia tu kemas, lighting dia cantik, set dia aku suka juga. Adalah vibe-vibe macam Kang Mak sikit. Rumah lama yang orang nampak macam cantik lagi, tapi bila dia pusingkan jadi rumah berhantu, nampak buruk. Memang nampak setup dia cantik lah. Dia punya set dia nampak cantik. Dan lepas tu kampung ni pun memang nampak menyeramkan. Masa mula-mula sampai kampung tu nampak gelap, memang nampak dark lah. Tapi the main point untuk filem ni, aku rasa part komedi dia. Aku ada borak dengan member yang terlibat dengan buat filem. Filem komedi ni sebenarnya salah satu filem yang susah juga untuk dihasilkan. Sebab nak hasilkan filem komedi yang betul-betul mampu buat kamu gelak tu susah. Tapi filem Kang Solah ni at least berjaya buat aku gelak. Aku puas hati, cerita pun menarik dan ada karakter-karakter yang menarik juga. Ada part yang agak menyeramkan jugalah. So filem Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung ni dah mula ditayangkan dekat program bermula 6 November 2025. Baru keluar minggu ni. Dan kepada korang yang nak tahu rating untuk filem ni, korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So nak tanya dengan korang, adakah korang akan pergi tonton filem Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung ni selepas korang tengok filem Kang Mak sebelum ni? Aku boleh jamin dengan korang lah, korang mesti akan gelak tengok cerita ni. Nyaman.